Duk baloh mod. Apa hukum laki-laki terawih di rumah sedangkan orang lain terawih di masjid? Baik. Duk baloh mod lah. Dapat Ramadan baloh terawih. Tak baloh rakaat, baloh selawat. Padahal bakat uak bagi di guana. Tak boleh belaka, molek belaka. Rasulullah SAW keluar malam pertama, orang pun pakai ikut. Malam kedua orang tunggu dah. Nabi keluar, makin ramai. Malam ketiga, ada riwayat malam ketiga keluar lagi, ada riwayat malam ketiga tak keluar dah. Dan Nabi kata, aku tahu, mu tunggu ramai semalam. Cuma sengaja aku tak keluar, semayang di rumah lah maksudnya. Takut diperdukan. Mudah agak ulak, jadi perdu semayang terawih. Nah, jadi menunjukkan kata ulama, semayang terawih ini boleh di rumah, boleh di mana saja. Buat di jambak boleh, tepi laut pun boleh, camping atas gunung pun boleh. Tak, di mana-mana. Cuma, nisbah afdal di mana? Afdalnya semua benda afdal di masjid. Kerana apa? Kerana Nabi kata, khairul buqati fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi ini masjid lah. Nah, jadi kalau membuat di masjid itu afdal. Melainkan, ketika kita musafir. Duduk bermukim, afdalnya di masjid. Tapi siapa semayang di rumah, hukumnya boleh. Tak saduk baloh lah. Biar ke dia nak semayang di rumah terawih. Tak, dia setiap semayang di rumah. Nak orang yang kerja jual ni bulan Ramadan ni, laku dia pelik, tak macam bulan lain. Jadi turun pukul 5 petang waktu turun barang kata gini. Pukul 12 malam baru siap. Dia kata tak dia nak semayang terawih dah. Tak, pasal kita dapat di rumah pukul 12. Sipang kanopi pun semua pukul 12 dah. Habis dah segi. Semayang di rumah. Dia kata boleh ke semayang di rumah? Apa tak tahu benda. Boleh lah semayang di rumah. Pun semayang seorang. Tak lagak tak. Pasal malam kerja daripada 5 petang sampai 12 malam. Tak lagak semayang duduk. Pun semayang sunat dia kan. Duduk pun tak lagak kau tak. Tak lagak semayang duduk tidur. Betul tak? Ala jambin tidur. Kaki hadap kiblat pun batas suti. Allahu Akbar niat semayang terawih. Tidur pun tak lagak. Tutup dengan kain putih macam Yasin. Faham?